Okey? Apa lagi? Saya ada buku yang saya tulis. Setiap tahun saya dibayar royalty. Saya tulis buku bukan nak jual buku, tuan-tuan. Ilmu dan pengalaman saya tulis, mudah-mudahan dapat manfaat kepada masyarakat. Masyarakat beli. Kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Penerbit bayar saya royalty setiap tahun. Tak sikit dah royalty. Saya tak jual buku tapi penerbit bayar saya royalty. Buku adalah harta saya, harta intelek. Okey. Apa maksud harta? Apa saja yang tuan-puan miliki membuatkan duit masuk dalam poket tuan-puan. Itu harta. Sekarang ni tuan-puan ada kereta. Tuan-puan beli kereta, dengan kereta tu masuk duit dalam poket tak tiap-tiap bulan? Ke kena keluar duit, kena tarah duit gaji? Kalau tarah duit gaji tu bukan harta. Itu harta bank. Tuan-puan adalah harta bagi bank. Betul lah? Sebab tuan-puan kena make sure kerja, masuk duit dalam akaun bank setiap bulan. Betul tak? Loan kereta tu harta bank. Beli rumah. Sebab beli rumah duit masuk dalam poket ke sebab beli rumah duit kena keluar daripada poket tiap-tiap bulan? Kena keluar. Itu bukan harta, itu namanya beban. Tak salah tuan-puan, tuan-puan kena tahu. Tak salah. Persoalannya duit beban tu, tuan-puan bayar dengan duit gaji ke ataupun duit tak payah kerja? Kalau duit gaji, maksudnya tuan-puan yang menanggung beban. Kalau duit tak payah kerja, contohlah tuan-puan ada dividen RM5,000 sebulan. Tak kerja pun, duit dividen ni sebahagiannya buat bayar kereta, sebahagian buat bayar rumah. Tak kerja, ada kereta, ada rumah. Kena tahu beza antara harta dengan beban. Ramai orang tak tahu, beli kereta dia rasa harta dia. Rumah dia fikir harta dia. Dia harta ahli waris kalau tuan-puan mati. Tuan-puan mati dia jadi harta ahli waris. Tuan-puan selagi tuan-puan hidup kena bayar, itu bukan harta tuan-puan, itu harta bank.